Saya akan buat video. Okay, saya dah tukar nama channel baru, Adam Gaming 1337 guys. Okay guys, kali ni kita akan cuba misi Ultraman Cosmos. Orang kata ada 2 ending. Entah betul ke tak ada 2 ending, tapi cuma orang kata 2 ending tu perbezaan pemakaian je. Contohnya ni, jika Cosmos kalah, kita akan jadi Justice. Kalau jika Cosmos menang, kita jadi Justice. Contoh. Okey, ni percakapan dia kan lama kan. Jadi nanti kita akan skip cara dia. Dengan saya save masa awal baru mula tu, bagi senang sebab saya tak nak ambil waktu lama untuk tengok adegan 2 kali. Okay, nanti kalau korang dah baca, korang boleh translate je. Guna apa tahu, tak tahulah, tapi korang boleh translate guna Google Lens ke, tak tahu betul ke tak. Nah ni, kita akan save sampai sini. Okay, baik betul Justice bagi Cosmos tukar. Hop. Ambil ni. Oh, Justice. Ambil ni. Ya, kita sepak Justice. Tapi banyak betul, kita kena jaga. Aduh, misi susah lah ni. Ambil ni Justice. Okey, ambil ni. Kita akan baling Justice. Kejap, rasa bahaya kot kau nak guna kuasa dekat dengan sini. Kenapa merah-merah ni naik? Alamak, bahayalah ni jadi Cosmos ni. Tengok, merah-merah dia naik sendiri. Alamak, macam tak adil je ni. Tak adil betul game ni. Aduh. Okey. Okay, rasanya bahaya kot. Jadi kita tak bayar sebab ni. Kita akan cuba dulu. Maaf ya guys kalau saya main save, sebab saya agak takut kalah satu je. Okey. Kalau kena rasa aduh. Tak kena. Mati terus Justice. Akhirnya Cosmos menang. Okey. Dan dekat Cosmos dia ada satu ending ni, tapi saya kena main tipu sikit. Maaf ya guys kalau saya main tipu. Kerana dia kita kena jadi Cosmos Luna mod. Okey, kalau korang tak tahu, dalam game ni kalau kita jadi Cosmos Luna mod, kita tak boleh serang, kita boleh elak je. Jadi ni agak susah sikit. Sebab saya lupa sebab ada 3 ending rupanya. Okey. Kita akan cuba 3 ending ni kali. Alamak. Kita lawan robot yang kat movie Ultraman Cosmos, Groker Bishop. Okey. Okey, pandang kiri kanan. Dan dia gerak macam kereta rasanya. Sini lah. Ambil ni. Ambil ni lah. Alamak. Jadi Cosmos Eclipse mode ni tak terlalu baik sangat. Cuba tengok. Merah-merah dia naik sendiri. Okey, orang kata kalau nak Ultraman Justice tolong, kena dia serang. Okey, kalau time macam ni, kita jangan bagi dia peluang. Kita kena tunggu sampai merah-merah habis dulu. Sebab bahaya sangat kalau dalam keadaan macam tu. Okey, semoga sempat. Alamak. Jangan terlalu dekat. Kita spam ni saja. Alamak. Tidak, Cosmos. Alamak. Maaf ya guys, saya kena main tipu sikit.
Maaf ya guys, maaf. Alamak. Kejap kita tengok nyawa mati terus. Alamak. Macam mana dia boleh tahu Macam pelik je ni game ni. Okey. Kita dapat sekali tengok perisai dia tu. Macam mana perisai dia. Hup. Macam tu. Okey, serang. Okey. Nah, ni yang akan terjadi. Tembak. Justice tolong kita. Okey. Justice tolong Cosmos. Justice. Okey, bagus. Justice tambahkan nyawa kita. Okey. Nah, dua lawan satu. Ya, kita dah pernah kena maka lawan Golden dengan Twinter. Tapi kali ni kita dapat rasakan apa terjadi kalau kita main berdua. Ya. Ambil ni. Justice, serang Justice. Ambil ni. Jom Justice, serang dia sama-sama. Okay. Ya. Kita akan ni menyatukan kekuatan kita. Ya, rasakan ni Groker Bishop. Okay, ini saya dapat buat satu video saja. Maaf tau kalau saya boleh buat video ni buat satu saja sebab apa tau. Nanti pukul 8 saya akan buat video Roblox. Bukan sebab tu. Ni sebab apa tau? Saya boleh buat video sampai 15 minit saja. Jadi tak sempat. Jadi kita akan buat satu. Nanti besok saya akan sambung balik. Okey, ambil ni. Ambil ni. Ambil ni robot. Bagi Justice sajalah. Nah, Justice ambil. Alamak. Okey, sekarang kita ambil ni. Justice ambil. Bukan. Go ke Bishop. Alamak, kenapalah Justice sedikit lambat. Kenapa? Alamak, Justice tak buat juga. Alamak. No, Justice tak boleh buat. Maaf, habislah macam ni. Oh, Justice. Kenapa Justice jadi beban sangat Justice? Ambil ni. Alamak. Aduh. Ambil ni. Ui. Bahaya betul ni. Ambil ni kena sepak. Bagus Justice. Ambil ni Bagus Justice. Buat macam tu. Kita akan cuba kuasa X. Kuasa X ni apa ya? Oh, sembuhkan nyawa. Macam yang Justice buat tu. Okey. Apakah? Oh, betul.
Ayo, kita akan kalahkan bersama raksasa ni. Bukan raksasa, robot jahat ni. Ya. Alamak, apa Justice buat? No Justice, apa yang kau buat Justice? Ambil ni. Yes, kita akan kalahkan dia. Ya, rasakan ni. Okey. Okey Justice, kita akan tembak bersama. Ya. Tembakan kematian. Mati pun. Okey. Dia nak pergi mana ni? Oh, serang kapal terbang. Oh, kapal terbang yang ni. Dia tembak bumi. Tidak. Apa dia nak buat ni? No. Okay, minta maaf ya guys sebab ni agak susah sikit. Sebab saya dah lupa macam mana cara tekan dia. Okay, kalau kau tak dengan bulat boleh ke? Alamak. No. Harap-harap lah boleh. No. Alamak. Oh, dia orang bergabung jadi Ultraman Legend. Dia sedut kuasa yang kuat tu. Ambil ni. Ya. Meletup. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye.